Sunway datang nak beli IJM pada harga RM3.15 sesaham. Tapi penasihat bebas pada IJM sendiri yang bagi tahu sebenarnya IJM ni bukan bernilai RM3.15 tapi sebenarnya RM5.84 sampailah ke RM6.48 satu saham. Maksudnya offer tu datang dengan diskaun yang lebih kurang 47 sampai ke 53%. Dah macam diskaun year end sale. Bahasa kasarnya ni nampak macam orang nak jual banglo tapi pembeli datang dengan offer nak beli banglo tu dengan harga apartment studio. Adakah dia macam ni strategik ataupun cekik darah versi korporat? Independent advisor kepada IJM cakap offer ni not fair and not reasonable. Kenapa? Sebab IJM ni dia bukan satu syarikat tengah nazar. Dia duduk di fasa yang paling penting. Projek besar dia yang depa dah bertahun-tahun telan modal. Sekarang baru nak masuk fasa menuai hasil. Contoh West Coast Expressway ataupun MPE2 ataupun projek dekat UK depa macam 25 Finsbury Circus dan juga 88 Royal Mint Street. Sunway nak beli IJM ni tak ambil kira depa punya potensi growth di masa depan. Kalau shareholder IJM terima deal ni, depa akan bertukar jadi 20% minority share dalam grup Sunway yang dah besar. Isu dia bukan Sunway ni besar ataupun merger ni nampak gah. Tapi isu sebenar adalah adakah IJM tengah dijual terlalu awal ataupun terlalu murah. Sebab nombor IJM dekat belakang masih lagi kuat. Kita tengok order book mereka 16.6 bilion daripada tender book bernilai 17 bilion. Daripada projek baru yang mereka menang bernilai 8 bilion dan 39% order book mereka lah ni datang daripada industri yang sangat berpotensi besar macam data center ataupun semiconductor. IJM ni mereka bukanlah syarikat yang tengah cari oksigen untuk hidup. Mereka adalah syarikat yang tengah panaskan enjin untuk pecut dalam masa terdekat. Itu adalah IJM. Dan dalam kes ini, nilai itu lagi rendah daripada apa yang IJM bernilai.